Okay, ni saya tak ada. Saya memang tak rapat dengan dia. Tak rapat macam mana saya dengan Mal. Tapi saya kenal dia daripada dulu lagi. And then when saya tengok kehidupan dia daripada dulu lagi, macam mana nak cakap dia teringatkan diri saya. Macam mana saya susah nak cari duit. Betul tak? Kau saya cakap kau lu suka menangis ha? Ada tak nangis? Saya nak cakap aku kenal kau kira dah lama. And then aku tahu susah kau macam mana, kau struggle kau macam mana. Aku dah tengok live kau baru-baru ni, yang mana kau cakap pasal family kau, semua pasal family kau. And then benda tu aku rasa walaupun kau kehidupan kau sama macam aku, tapi kehidupan kau berbeza dengan aku. Then when kau dapat something kat dalam ni, and then kau ada benda untuk kau dibanggakan, dia orang nampak apa yang kau banggakan. And then when kau cakap kau beli kereta dekat keluarga kau, and then kau cakap kau nak bawa keluarga kau pergi makan 5 star dekat Kota Kinabalu, just feel like ada hati aku lah. Aku feel like asal aku tak ada nak macam ni. Maksud macam tapi but aku happy, aku proud dengan kau, aku bangga dengan kau. Then once kau dah ke depan dah berjaya, nanti aku harap apa yang kau ada sekarang, kau tunjuk sekarang, benda ni kau akan teruskan banggakan mak yang kau. Aku tahu kau lebih nak banggakan mak kau paling rindu masakan mak kau. Dan aku harap benda tu kau teruskan sampai bila-bila. Aku tak nak kau bila dah naik nanti one day, aku tak nak kau lupa perkara tu. And then when kau ada tempat mengadu, kau jaga tempat mengadu kau sebaik mungkin. Sebab sometimes bila kau dah hilang tempat untuk kau mengadu, kau tak akan jumpa tempat mengadu tu lagi. Dan aku doakan, sebab aku nampak diri kau sama macam diri aku. Susah macam mana, walaupun kita susah, tapi jiwa kita besar. And then dengan jiwa besar tu, aku harap semua benda dalam kehidupan kau berubah sekelip mata. Macam mana kehidupan aku sekarang, kehidupan tu berbalik kepada kau, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.